Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nama saya ialah Muhammad Azfar bin Fatul Alim dan pada hari ini saya akan melaksanakan salah satu tugasan atau pentaksiran berterusan iaitu subjek kod kursus PIMK 3263 iaitu subjek pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah. Dan ustazah yang mengajar saya subjek ini ialah Ustazah Roizan Zuliano binti Mamat. Dan angka giliran saya pula ialah 205024244027. Dan nombor kad pengenalan saya pula ialah 061013020481. Dan saya daripada kelas B9. Baik. Terdapat 5 tajuk yang telah diberi kepada kami dan yang pertama ialah kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua ialah pertimbangan profesional PPD. Yang ketiga ialah pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Yang keempat ialah kemenjadian murid mengikut perspektif Islam. Dan yang kelima ialah cabaran IR 4.0 dalam kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Baik, daripada kelima-lima tajuk yang diberikan, saya memilih tajuk yang ketiga iaitu pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Dan insya-Allah saya akan menerangkan serba sedikit dengan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Baik, seterusnya pula ialah saya akan menerangkan serba sedikit tentang pengenalan pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Baik, maksud pendidikan seksualiti. Pendidikan seksualiti ini dalam Islam ialah pendidikan yang merangkumi aspek jasmani, emosi dan rohani yang berkaitan hubungan lelaki dan perempuan berdasarkan syariat Islam. Di mana pendidikan seksualiti ini bukan sahaja melibatkan dari segi aspek fizikal, tetapi turut juga melibatkan dalam pembentukan rohani dan juga akhlak. Di mana pendidikan seksualiti ini akan mengajarkan seseorang individu itu tentang langkah-langkah untuk menjaga keselamatan dan maruah dirilah. Seterusnya pula ialah berteraskan syariat Islam, di mana ia bukan sekadar merupakan pendidikan biologi, namun ia juga berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang menekankan adab, akhlak dan juga batas pergaulan, di mana kita perlulah mengetahui perbezaan di antara perbezaan ilmu yang kita amalkan ini daripada ilmu yang berada di sebelah barat, di mana mereka tidak mengamalkan batas dalam pergaulan. Tiada batasanlah untuk kaum yang berlainan jantina untuk bergaul. Dan ianya sangatlah berbeza daripada apa yang telah kita pelajari daripada kecil lagi, di mana kita sebagai umat Islam, kita telah belajar bahawa kita perlu tahu tentang batas pergaulan di antara seorang lelaki dan juga perempuan. Ia tidak bermakna kita tidak boleh bergaul di antara kaum yang berlainan jantina iaitu lelaki dan perempuan. Namun, masih lagi ada batas ataupun limit di antara pergaulan seseorang itu. Di antara sesuatu pergaulan, kita masih lagi boleh bergaul di antara lelaki dan juga perempuan. Namun,
kita mesti tahu di mana batas untuk kita berhenti daripada melebihi hadnya. Dan yang seterusnya pula ialah pendekatan yang secara menyeluruh. Islam melihat seksualiti ini sebagai salah satu sebahagian daripada kehidupan yang perlu dikawal dengan iman dan juga takwa, di mana kita perlulah mengambil serius tentang bahawa kita perlu menguatkan iman dan takwa kita supaya tidak berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini seperti gejala sosial iaitu maksiat dan juga zina yang kerap sekali berlaku pada zaman kini. Jadi kita perlu ambil berat tentang hal ini supaya tidak lagi berlaku perkara-perkara yang haram. Dan yang keempat ialah pendidikan mengikut umur, di mana pendidikan ini perlu diberikan secara berperingkat mengikut tahap kematangan murid. Pada pendapat saya, pendidikan mengikut umur ini kita bab kata pepatah lah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi sepatutnya kita mengajarkan kepada kanak-kanak lagi tentang pendidikan seksualiti ini. Maksudnya kita memberitahu mereka sebagai contohlah daripada aspek keluarga. Mungkin seorang kanak-kanak lelaki boleh tidur bersama kakak atau adik perempuannya. Namun, bila sampai ke tahap kakak atau adik perempuannya itu sampai ke tahap akil balik, jadi kita perlu asingkan mereka berdua daripada untuk tidur dalam satu bilik yang sama. Kerana kita perlu mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak sepatutnya. Dan inilah apa yang akan diajarkan dalam pendidikan seksualiti ini dari segi aspek pendidikan Islam. Oleh itu, tujuan utama pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam ini ialah untuk melahirkan seorang individu yang menjaga kehormatan diri dan juga menjauhi maksiat. Dalam erti kata lain, kita cuba melahirkan atau mewujudkan seorang insan yang mampu untuk mengawal diri, untuk menjaga maruah dan juga mengelakkan diri daripada perbuatan yang boleh mendatangkan dosa kepadanya seperti maksiat dan juga zina. Dan seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut ke slide yang seterusnya. Baik, seterusnya ialah dalil-dalil Al-Quran yang kita boleh gunakan untuk menguatkan lagi pendidikan seksualiti ini supaya orang ramai menerima bahawa subjek ini merupakan salah satu subjek yang perlu kita ambil berat. Baik, dalam surah An-Nur, surah An-Nur ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan mereka. Sebagai huraian, ayat ini menekankan kawalan diri bermula daripada pandangan kerana ia merupakan pintu kepada maksiat. Ayat ini menerangkan bahawa Allah berfirman, di mana kaum lelaki, iaitu orang lelaki, perlulah menjaga pandangan mata mereka daripada melihat perkara-perkara yang tak elok. Dalam erti kata lain, sebagai contohnya, seseorang lelaki itu ternampak aurat seorang perempuan. Jadi, dia perlulah mengalihkan pandangan mukanya daripada melihat aurat perempuan tersebut supaya tidak meningkatkan syahwat seorang lelaki itu. Supaya ia dapat mengawal nafsunya daripada meluak-luak. Jadi, dengan menundukkan pandangannya ataupun mengalihkan pandangannya daripada melihat aurat tersebut, dia akan dapat mengurangkan nafsu seorang lelaki itu dan dapat mengawal diri dialah daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Seterusnya, Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan
Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah perbuatan yang keji dan berada di jalan yang buruk. Sebagai huraian, Islam bukan sahaja melarang zina, namun malah melarang segala perkara yang mendekatinya seperti pergaulan bebas. Dalam erti kata lain, Allah berfirman bahawa bukan hanya sekadar zina itu yang Allah bukan sekadar melarang zina, namun perkara-perkara yang boleh membuatkan zina, boleh mendekatkan diri kita kepada zina. Sebagai contoh yang telah diberikan ialah pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas ini di antara dua orang, iaitu lelaki dan juga perempuan, di mana pergaulan ini akan mengundang kepada orang yang ketiga, iaitu syaitan. Di mana syaitan inilah yang akan boleh menghasut kedua-dua mereka ini untuk melaksanakan perkara yang tidak diingini. Seperti contohnya zina lah. Kerana mula-mula kita boleh nampak yang mereka hanyalah mereka berdua hanyalah bersembang. Namun syaitan akan menghasut mereka supaya untuk lebih melaksanakan perkara yang haram lah. Daripada bersembang, mulalah untuk bersentuh-sentuhan, mula bercium-ciuman, dan ini merupakan perkara yang dilarang lah, kerana semakin lama mereka lakukan perkara ini, mereka akan merasakan seperti perkara ini sudah biasa. Lama kelamaan, mereka akan tidak mustahil untuk mereka melakukan zina. Dan ini boleh mengundang kemurkaan Allah. Oleh itu, setiap perkara yang yang boleh mendekatkan diri kita kepada zina amat-amatlah dilarang. Seterusnya pula ialah dalil hadis, iaitu yang pertama ialah hadis larangan khalwat, iaitu tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita melainkan syaitan yang menjadi yang ketiga. Hadis riwayat Tirmizi. Huraiannya ialah menunjukkan bahayanya pergaulan bebas tanpa batasan. Seperti yang telah saya katakan tadi, pergaulan bebas ini akan mengundang kepada orang ketiga, iaitu syaitan, di mana dia akan menghasut kedua-dua lelaki dan perempuan ini untuk melakukan perkara daripada pergaulan bebas itu akan menjadi kepada zina lah. Dan ini akan mengundang kemurkaan Allah. Baik, yang seterusnya pula ialah hadis tentang malu, iaitu sesungguhnya setiap agama itu mempunyai akhlak dan akhlak Islam ialah malu. Hadis riwayat Ibn Majah. Sebagai huraian, sifat malu ini akan menjadi benteng utama dalam pendidikan seksualiti. Baik, seperti yang kita ketahui, malu ini pada Islam, kita perlulah jaga malu kita. Ataupun dalam erti kata lain, malu secara bertempat, di mana malu untuk melakukan dosa kepada Allah. Malulah untuk melakukan dosa, kerana kita tahu ya Allah sentiasa melihat segala perbuatan kita. Malaikat di kiri dan kanan sentiasa mencatat setiap perkara yang kita lakukan. Jadi kita kenalah malu. Kalau kita tidak malu terhadap diri sendiri, kita malulah kepada Allah. Malu untuk melakukan dosa. Dan malu juga bermaksud kita tidak boleh malu untuk menuntut ilmu. Itu ialah malu yang tidak boleh, yang dilarang lah. Kerana kita perlu, untuk menuntut ilmu, kita perlulah berani dalam menuntut ilmu. Seperti bertanyakan soalan. Jangan kita rasa kita ni malu untuk bertanyakan soalan kepada orang lain. Kerana takut dikatakan kita ni tidak pandai ataupun bodoh dan sebagainya. Namun, kita perlulah berani untuk bertanyakan kepada orang lain. Kerana buat kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Jadi kita perlulah tahu masa dan tempat yang sesuai untuk kita malu. Janganlah kita malu dalam menuntut ilmu, tapi malulah kita untuk melakukan dosa kepada Allah. Baiklah, seterusnya ialah kepentingan pendidikan seksualiti ini kepada individu. Yang pertama, kita akan dapat menjaga kehormatan diri, di mana individu akan lebih berhati-hati dalam pergaulan dan tindakan. Hal ini juga akan dapat membantu kita untuk mengelakkan diri daripada dipandang negatif ataupun dipandang hina oleh masyarakat. Kerana
Pergaulan bebas ini merupakan salah satu perkara yang dilaranglah dalam Islam, kerana seperti yang telah saya katakan tadi, ia uh, boleh membawa kepada zina dan juga maksiat. Oleh itu, kita perlulah pandai dalam menjaga kehormatan diri kita. Seterusnya pula, kita perlulah mengawal hawa nafsu kita. Pendidikan seksualiti ini akan dapat membantu murid dalam memahami cara untuk mengawal keinginan mereka. Pendidikan ini memberikan panduan bagaimana mengurus keinginan kita secara betul, bukannya menindas tetapi mengawal. Dalam erti kata lain, pendidikan seksualiti ini mengajar kita bagaimana langkah-langkah yang sepatutnya kita lakukan untuk mengawal hawa nafsu kita. Tidak bermakna kita tidak boleh ada hawa nafsu. Kita juga manusia biasa. Jadi tak bermaksud kita tak boleh ada hawa nafsu. Namun, pendidikan seksualiti ini akan mengajar kita bagaimana untuk mengawal hawa nafsu kita daripada membuat-buat. Seterusnya, pendidikan seksualiti ini juga akan mengajar kita pentingnya pendidikan seksualiti ini akan dapat meningkatkan iman kita, kerana ia akan dapat menjadikan kita individu yang lebih dekat dengan Allah. Kerana apabila seseorang itu patuh kepada perintah Allah, maka imannya akan menjadi lebih kuat. Seterusnya, ia juga akan dapat membentuk akhlak yang mulia, iaitu kita akan dapat melahirkan insan yang sopan dan beradab. Apabila seseorang itu handal dalam mengawal hawa nafsunya, mengawal kesopanannya, maka orang akan pandang hormat dan pandang tinggi kehadap seseorang insan tersebut. Seterusnya, kita juga akan dapat mengelakkan dosa kerana kita dapat menjauhkan diri kita daripada melakukan zina dan maksiat. Seterusnya pula, kita akan dapat membina jati diri kerana kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Contohnya, kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya couple yang yang merupakan maksiat lah, yang lama-kelamaan boleh menjadikan seseorang itu mendekatkan diri mereka ke arah zina. Oleh itu, apabila kita dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan couple, melakukan pergaulan bebas, maka kita dapat membina satu jati diri yang kuat. Kita ada pendirian diri untuk tidak melakukan dosa. Baiklah, seterusnya pula ialah kepentingan pendidikan seksualiti ini terhadap masyarakat. Yang pertama sekali ialah kita akan dapat mengurangkan gejala sosial di mana kes zina dan masalah sosial dapat dikurangkan. Oleh itu, kita juga dapat mengurangkan lagilah lebih banyak kes-kes seperti kes pembuangan bayi, pergaulan bebas juga akan dapat kita kurangkan. Kerana apa? Apabila semua orang mengambil berat tentang pendidikan seksualiti ini, maka mereka akan tahu bahawa pentingnya pendidikan seksualiti ini, supaya tiada lagi lah kes-kes seperti kes pembuangan bayi tersebut. Yang kedua ialah kita akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang berakhlak, di mana kita akan dapat melahirkan masyarakat yang beradab dan sopan. Seterusnya, kita juga akan dapat menjaga institusi keluarga, di mana kita akan dapat mengelakkan keruntuhan keluarga. Sebagai contohnya, jikalau pergaulan bebas itu berlaku dan zina juga berlaku, maka perempuan yang mengandung itu sudah tentulah akan dimarahi oleh ibu bapanya dan mencalarkan nama baik keluarganya. Oleh itu, sekiranya kita mengambil berat tentang pendidikan seksualiti ini, kita akan dapat mengelakkan keruntuhan keluarga dan kita juga dapat menjaga nama baik keluarga kita lah. Seterusnya, kita juga akan dapat meningkatkan keharmonian supaya kita dapat menghasilkan suatu hubungan sosial yang lebih sihat, di mana kita akan dapat menghasilkan sebuah kaum atau masyarakat yang mempunyai hubungan sosial yang baik, di mana suatu kaum tersebut
tidak berlakulah perkara-perkara seperti maksiat, couple dan juga zina. Jadi kita dapat menghasilkan satu kawasan satu kawasan yang mempunyai masyarakat yang hidup secara aman tanpa masalah sosial. Seterusnya, kita juga akan dapat mengurangkan jenayah seksual di mana kes seperti gangguan seksual akan dapat dikawal. Seperti yang kita ketahui, sejak kebelakangan ini, kes gangguan seksual semakin banyak terutamanya berlaku di kawasan sekolah. Oleh itu, kita perlulah mengajar pendidikan seksual ini kepada murid-murid dari awal lagi supaya mereka mengetahui bahawa maksiat seperti couple dan juga zina ini merupakan satu perkara yang sangat dilarang oleh Allah dan boleh mengundang dosa yang besar terhadap mereka. Seterusnya, kita juga akan dapat membina satu generasi yang berkualiti di mana kita akan dapat melahirkan generasi yang beriman dan juga bertanggungjawab. Baiklah. Seterusnya pula ialah implikasi negatif sekiranya pendidikan seksualiti ini tidak dapat tidak diambil beratlah oleh masyarakat ataupun seseorang individu tersebut. Yang pertama sekali ialah pergaulan bebas makin meningkat di mana tiada kawalan dalam pergaulan, tiada kawalan batas. Tiada kawalan batasnya. Kerana tanpa pendidikan ini, murid tidak akan tahu batas dalam pergaulan. Jadi, murid lelaki dan juga perempuan akan bergaul secara bebaslah. Perkara ini boleh mengundang kepada maksiat seperti couple dan juga zina. Jadi, kita perlulah mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Seterusnya, zina dan maksiat yang mana akan melanggar hukum Allah. Dan yang ketiga pula ialah kerosakan akhlak di mana orang akan hilang sifat malu. Sebagai contohnya, seseorang individu itu melakukan video menari berpakaian secara ketat iaitu orang perempuanlah. Menari dengan menggunakan pakaian yang ketat seumpama berbogel. Jadi, apabila seseorang itu telah hilang sifat malu, maka dia akan melakukan sesuatu perkara yang di luar jangkaan yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah, boleh mengundang kepada dosa. Oleh itu, kita perlulah halang perkara ini daripada berlaku. Seterusnya, ia juga akan berlaku masalah sosial iaitu kehamilan luar nikah. Jadi, perkara ini juga merupakan salah satu impak yang negatiflah kepada masyarakat di mana ia akan memberi nama buruklah kepada keluarga dan juga masyarakat di sekeliling. Seterusnya, ia juga akan memberikan tekanan emosi iaitu kesan psikologi kepada remaja di mana seseorang remaja itu juga akan berasa menghadapi tekananlah emosi kerana tidak mampu untuk mengawal nafsu mereka menyebabkan mereka menghadapi tekanan emosi terutamanya kepada mangsa lah. Mangsa itu akan trauma kerana mungkin menjadi mangsa kepada kes zina. Dan oleh itu, dan seterusnya pula ialah imej Islam akan tercemar di mana ia juga akan menjejaskan masyarakat Islam. Oleh itu, cadangan penyelesaian yang boleh dilaksanakan ialah yang pertama, pendidikan awal di rumah iaitu ibu bapa perlulah memberikan didikan asas sejak kecil supaya kanak-kanak tahu bahawa pentingnya batas dalam bergaul di antara lelaki dan juga perempuan. Seterusnya, peranan guru. Guru perlulah menyampaikan ilmu dengan hikmah sesuai pada umur kanak-kanak. Pada waktu mereka kanak-kanak, mereka didedahkan hanyalah asas tentang batas dalam bergaul. Namun apabila kanak-kanak itu telah akil balik dan masuk ke usia remaja, maka mereka perlulah mengetahui tentang pendidikan seksualiti ini dengan lebih dalam. Seterusnya pula ialah pengawalan media sosial di mana ibu bapa perlulah menyaring kandungan yang tidak sesuai kepada anak-anak mereka. Jadi kita dapat mengelakkanlah kanak-kanak ini daripada melihat
uh, konten-konten yang tidak sesuai yang tidak sesuai pada umur mereka. Seterusnya pula, kita perlu adakan program kesedaran iaitu ceramah dan kempen di sekolah. Kita juga perlulah mengukuhkan lagi nilai agama melalui ibadah dan juga penghayatan Islam. Oleh itu, guru-guru perlulah memberikan penekanan yang tinggi tentang nilai-nilai agama seperti hormat menghormati, jaga batas dalam bergaul dan juga sering mengajarkan kepada kanak-kanak untuk menundukkan pandangan daripada perkara yang boleh mendatangkan maksiat. Dan yang terakhir pula ialah kerjasama semua pihak iaitu ibu bapa, guru dan masyarakat perlulah berganding bahu dalam memastikan pendidikan seksualiti ini dapat direalisasikan kepada semua orang. Baik, sebagai kesimpulannya pula, secara keseluruhannya, pendidikan seksualiti ini dalam pendidikan Islam merupakan satu keperluan yang penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Berpandukan Al-Quran dan Sunnah, pendidikan ini bukan sahaja menekankan aspek fizikal, malah turut merangkumi pembinaan rohani, emosi dan akhlak individu. Oleh itu, peranan ibu bapa, guru dan masyarakat amatlah penting dalam memastikan pendidikan ini disampaikan dengan betul dan berterusan. Akhirnya, pendidikan seksualiti yang melandaskan Islam dapat melahirkan generasi yang seimbang, beriman dan mampu mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Baiklah, sampai di sini saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.